Malam 5 Mac 2026, Court of Arbitration for Sports ataupun CAS ataupun Mahkamah Timbantara Sukan dah keluarkan verdik mereka. Keputusan berkenaan dengan rayuan, berkenaan dengan cabaran daripada pihak FAM ini yang membawa FIFA ke CAS untuk mencabar hukuman-hukuman FIFA. Kita lama menanti, kita tunggu-tunggu berkaitan dengan perkara ini. Semalam 2 muka surat yang telah pun dikeluarkan untuk siaran media terlebih dahulu lah ya. Nanti detailsnya akan menyusul, mengatakan bahawa FAM boleh disimpulkan tewaslah dalam rayuan ini. FAM dendanya dikekalkan, lebih kurang 2 juta nak kena bayar kepada FIFA di atas hukuman yang dikenakan, dan hukuman kepada 7 pemain ini dikekalkan. Dikekalkan juga, tetapi ada sedikit pengurangan lah, di mana sebelum ini mereka di-ban selama setahun ataupun 12 bulan daripada sebarang football related activities, tapi dah dikurangkan oleh CAS, di mana mereka hanya tidak boleh beraksi dalam pelawanan-pelawanan rasmi saja bersama dengan kelab. Bermakna mereka bolehlah untuk training, untuk berada bersama dengan kelab, travel dan sebagainya jugalah untuk memastikan mereka ni masih kekal sebagai pemain sepak profesional. Kenapa CAS cakap macam tu? Sebab menurut CAS yang ada 3 panel antarabangsa ni, pemain-pemain ini bertanggungjawab juga, mempunyai complicit responsibility untuk memastikan bahawa perkara ini tidak berlaku, the document forgeries ini tidak berlaku. Walaupun mereka ni cakap yang mereka tak tahu apa-apa, walaupun mereka cakap yang ejen yang uruskan dan diserahkan kepada pentadbiran FAM sepenuhnya, konon-kononnya mereka ni bulat-bulat lah ya, tak tahu apa-apa, tapi of course lah anda nak mewakili negara yang lain, secara logiknya lah kenalah ambil tanggungjawab ini. Jadi itulah CAS punya decision, mengatakan bahawa tanggungjawab bersama ni perlu diambil. Instead of FAM saja, pemain-pemain ini juga perlu dihukum. Jadi hukuman ini pokok kuasa serta-merta mengambil kira kepada tempoh stay of education tu hari, dan juga tempoh 4 bulan yang telah pun dilalui ini, dan jangka tamat pada November tahun ni lah ya. Jadi apa yang lebih menarik perhatian saya adalah what's next. Kita tahu selepas ni, seperti yang telah pun diumumkan banyak kali oleh pihak AFC, ASEAN Football Confederation, yang memang menunggu keputusan CAS ni, kemudian mereka akan mengambil dan juga menjatuhkan hukuman daripada pihak mereka jugalah. Kalau tak sebelum ni FIFA dijatuhkan hukuman, pelawanan-pelawanan persahabatan semua batal, denda dan sebagainya. Sekarang giliran AFC pula, sebab ada 2 perlawanan yang membabitkan 7 pemain tak sah taraf ni. Jadi kita mungkin boleh expect lah apa hukuman yang akan dikenakan kepada pasukan Harimau Malaya, dan juga bagaimana kempen kelaikan Piala Asia kita akan berakhir nanti. Walaupun ada satu lagi perlawanan. Dan sekarang ni what's next ada desakan-desakan daripada pelbagai pihak, penyokong-penyokong, rakyat Malaysia secara naturalnya pun ada juga menyuarakan pandangan ini, mengatakan bahawa kerakyatan IC kepada 7 pemain ini perlu ditarik balik semula sebab mereka ni memang sah-sah dan mereka ni memang dah sahih, langsung tak ada kena-mengena dengan kerakyatan Malaysia. Jadi macam mana kita boleh bagi IC pula tiba-tiba mereka tidak duduk 5 tahun dekat sini main bola sepak dengan kita, mereka tidak mempunyai sebarang darah pertalian untuk kita tiba-tiba bagi IC ya. Tak cukup haul ya, tak cukup syaratnya jadi diminta untuk dan didesaklah sekarang ni untuk kembali menarik kerakyatan diberikan kepada 7 pemain tak sah taraf ni. Menarik kan? Macam-macam kan? Tapi bagi saya mengambil pendekatan tunggu dan lihat dan juga dengarlah perturan perempuan ini dalam sepak Malaysia bulan-bulan Ramadan.